Apakah 3 asas utama untuk menghidupkan enjin anda? Yang pertama adalah api, minyak dan juga udara. Contoh item yang terlibat dalam api adalah contohnya plug, coil plug, cap plug, kabel plug, magnet, coil magnet dan lain-lain. Sebagai situasi, pernah tengok tak cap plug korang koyak yang membuatkan motor korang bila kena hujan susah start sebab plug korang dah basah. Itu contoh-contoh keadaan untuk bahagian api. Kedua, asas minyak. Contohnya adalah petrol, fuel pump, fuel filter, tank injector dan lain-lain. Kalau motor carburetor, dia ada carburetor, fuel coil dan lain-lain. Sebagai contoh situasi adalah fuel filter di mana fuel filter dah lama lalu membuatkan tersumbat, lalu membuatkan enjin korang sengguk-sengguk. Itu contoh masalah yang berlaku untuk asas minyak. Asas ketiga adalah udara, iaitu terlibat air filter, airbox, intake, valve atau body, TPS sensor dan lain-lain. Sebagai contoh situasi, apabila air filter korang dah lama, dah kotor dan dah sumbat, korang akan rasa terus direct impact performance korang drop disebabkan angin tu kurang masuk. Okey, 3 asas utama ni, api, minyak, udara, bila kita campurkan akan menghasilkan compression. Compression pula dibantu oleh 3 asas, iaitu piston sendiri, piston ring dan juga valve. Masalah ketiga-tiga asas utama yang menghasilkan compression ini, korang boleh jaga secara berkala, iaitu pada mileage 20,000 dengan buat major service dan pada mileage 50,000 dengan buat top set. Antara masalah yang korang akan common jadi adalah kuasa korang drop, pick up berat, petrol korang cepat makan, karbon tebal, pagi susah nak start, idling RPM tak stabil dan korang boleh listkan lagi apa yang korang pernah rasa. That's why aku tawarkan dengan servis yang kita sediakan, iaitu top set dan juga major service. Top set bertujuan satu, iaitu pulihkan compression, bukan sekadar hidup tapi kembali bertenaga. Itulah tujuan top set. Kedua, kepentingannya atas tujuan satu yang utama, iaitu supaya panjangkan lifetime 3 asas yang menghidupkan enjin anda. Jadi semoga membantu. Jumpa anda lagi di Ni Motorsport, pusat servis standard kilang anda. Bye-bye.